I don't like Malaysian food, sorry. Apa dia? Boss, where you from? Pakistan. What's your name? Muhammad Husnan. Boleh cakap Melayu? I am from Lahore. Ini apa ni? Dia tak boleh cakap Melayu. I don't get your question. Can you speak Malay? No, just English and Urdu. Urdu? Apa benda tu? Okay, what's your favorite food in Malaysia? I don't like Malaysian food, sorry. 马来西亚的第一天就差点饿死在街上。这就是镇上的菜，实在吃不下去。好不容易碰到一个华人餐厅的老板，来个蜜汁鸡饭。是哪个博主告诉我的？满大街的都是华人，不用一句英语就可以畅通无阻。我从昨天下飞机到现在，遇上的华人可能就3、4个吧，其他的全部都是I don't speak Chinese。这是你的还是我的？啊，这是我的清汤挂水的，我都吃不下去。它全是这种什么酱，我看起来都已经没有食欲了。本来想找一家餐馆吃个海鲜大餐的，语言又不通，又不会说，我们就是用的那个翻译器跟他们对话起来，也还是很恼火。我朋友的菜看起来更难吃，虽然很失望，来都来了，碰一下吧。饭没吃，出来遇到水果摊。进来一个店就是臭的，我只能这么吃了，吃不来。这个菜叫什么 Rajak？ 我问那个店员是什么，他说是 fruit， 这人的英语我也没法沟通。点了一盘，加有波豆，但这个草莓地上有风有金这味道。吃完了，这个饭怎么说呢？这个味道就是，这个味道就是。自己去吃吧。See you tomorrow. Makanan orang Malaysia. Dia mendakwa makanan Malaysia tak selamat untuk dimakan. Apa yang tak selamat ni? Okey, jom kita baca. Jom kita tengok apa yang tak selamat ni, okey? Seorang wanita dari Taiwan melancong ke Malaysia, meluahkan rasa keterujaannya mahu segera pulang ke negara asalnya. Susulan mempunyai pengalaman buruk sewaktu di Malaysia. Menurut laporan, wanita terbabit mendakwa makanan di Malaysia tidak selamat untuk dimakan oleh manusia. Apa hal pula tak selamat ni? Dan dia mendakwa bahawa makanan di Malaysia terlalu banyak letak bahan perasa. Tapi ada betulnya juga kan? Dan pelancong itu mengatakan akhirnya saya boleh pulang ke Taiwan dan saya tidak akan kembali ke Malaysia. Okey, jangan datang lagi, okey? Dan saya tidak akan kembali ke Malaysia. Saya mahu makan sesuatu yang layak untuk manusia. Lebih ni. Kau ingat orang Malaysia ni makan makanan haiwan ke? Di dalam ruangan komen, dia menerangkan bahawa makanan Malaysia boleh jadi sesuatu yang menakutkan kerana segalanya adalah campuran, sekaligus gagal mengenal pasti rasa sebenar juadah yang dimakan. Betul juga kan apa yang dia cakap tu. Hari tu saya order nasi goreng Cina, tapi tak rasa Cina dia tu. Itu dia turut mengulas tentang rasa masin makanan Malaysia, termasuk bak kutih. Bak kutih, engkau tak rasa lagi makanan tradisional orang Melayu, asam pedas ke apa ke? Tiba-tiba nak kritik lagi pula.